So dia dapat keuntungan 6,450 satu bulan. Pernah dengar tak tentang orang yang retired dan KWSP dia ada berjuta-juta? Apa nak buat dengan duit KWSP tu? Ini pendapat KLS lah. KLS nampak peluang dekat kampung. Dekat kampung ni rupa-rupanya banyak rumah-rumah terbiar, shop lot terbiar. Dan kenapa terbiar? Sebab tak ada orang yang ada modal untuk uruskan rumah tu. Untuk pengetahuan you all, dekat Kota Baru, betul-betul bandar, berlambak shop lot yang dah buruk. Tak ada orang nak sewa. Dan owner dia nak sewa murah je, 400 ada, 500 ada. KLS punya plan, KLS punya idea, mereka yang ada keuangan, why not? You all refurbish bangunan ni untuk you all dapat income dalam room rental. Bayangkan you all sewa 500 je. Memang betul mungkin renovation you habis 60,000 untuk shop lot. Tapi you boleh buat mungkin dalam 14 bilik, 15 bilik. Ada yang boleh buat sampai 18 bilik. Depends pada size shop lot tu. So bayangkan 18 bilik kalau kita dapat sewa 400 satu bilik, let's buat kira-kira boleh untuk you all nampak. Okay, 18 bilik ini real case study dekat Kota Baru. Dia dapat sewa dengan harga RM400 untuk student medical. So dia dapat 7,200. So tolak dengan sewa shop lot tu 500 je sebulan. Dan elektrik dia dalam 250 sahaja. So dia dapat keuntungan 6,450 satu bulan. Okey ke okey? So kita kata 6,000 lah keuntungan. So kalau you kata 60,000 you habis, bahagilah keuntungan 6,000 tu, you punya ROI you berapa? 10 bulan sahaja. 10 bulan sahaja dan after that you dapat balik duit yang you invest tadi 60,000 dan you dapat recurring lagi. Kalau you pajak pula shop lot tu 5 tahun, 10 tahun, oh my god. You boleh bergantung dengan income ni untuk retirement you. Okey ke okey idea KLS ni? Kalau you rasa okey, jangan risau walaupun mungkin umur kita dah 50-an, 60-an. Buat room rental ni tak perlukan skill yang fantastik sangat. Asalkan you dengar apa yang KLS ajar. You buat apa yang KLS suruh. InsyaAllah jadi. You scan QR code ni sekarang, register dan datang ke kelas, dengar cakap KLS, duduk dengan kita punya community. Okey ke okey? Kalau okey, klik sekarang.